Oi! Kalau awak diberi pilihan untuk menjadi boboi, awak nak jadi boboi apa untuk menjimat air? Saya nak jadi boboi air supaya saya bayar kos air. Boleh buat air? Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Aral. Hari ini saya berada di SK Taman Melati. Saya akan tanya mereka cara untuk menjimat air. Jom. Amar, saya nak tanya, apakah cara untuk menjimat air dengan lebih efisien? Rasa cara untuk menjimat air kita boleh botolkan bilik air selepas digunakan. Buat apa tu? Saya nak tanya, apakah cara untuk menjimat air dengan lebih efisien? Kita orang rasa cara untuk menjimat air kita boleh menutup bilik air selepas digunakan. Tanya korang, apakah akibat tidak menjimat air? Nanti habislah air. Air. 2, 2, 3. Okey, itulah reaksi kawan-kawan kita. Jadi, kita kenalah jimat air. Bye! Bye!